buat resipi kedua iaitu red velvet cupcakes. Red velvet cupcakes ni sebenarnya base dia kek coklat je, cuma warna dia merah. Nak buat red velvet cupcakes ni senang sangat. Jom kita mulakan. Mula-mula masukkan tepung. Tepung gandum. Tak ada spesifik tepung tu ni, pakai tepung gandum pun dah cukup dah. Masukkan gula kasta. Kalau nak pakai gula biasa pun boleh. Gula perang pun boleh sebenarnya kalau nak kurang manis. Kita gaulkan sampai dia sebati dulu. Dah pun sebati, sekarang ni kita masukkan baking powder, baking soda dan juga garam. Garam ni untuk melemakkan lagi red velvet cupcakes kita. Gaul lagi sampai sebati. Sekarang ni kita masukkan 2 biji telur. Farah masukkan 2 je sebab kalau masukkan lebih takut nanti kek kita terlalu lembik. Pukul sehingga sebati pada kelajuan sederhana dalam masa lebih kurang 2 minit. Sekarang ni kalau anda dapat lihat, tekstur adunan kita ni agak berketul. Tapi jangan risau sebab kita nak masukkan lagi bahan-bahan cecair yang akan melembapkan lagi kek kita. Sekarang ni kita masukkan esen vanila. Kita masukkan susu dan juga minyak. Farah masuk susu dulu. Minyak ni Farah gunakan minyak jagung. Tapi kalau anda gunakan minyak biasa pun tak apa, olive oil pun tak apa, apa-apa minyak pun boleh. Kita tak pakai mentega untuk kek ni. Jadi minyak ni akan membuatkan tekstur kek kita padat. Okay, gaulkan sehingga sebati tapi pada kelajuan yang perlahan sebab kita dah masukkan cecair. Kalau kita terus laju nanti dia terpercik keluar. Sekarang ni tekstur kek kita dah mula cair. Tapi kita tak habis lagi sebenarnya. Farah akan masukkan sedikit air. Sikit je. Macam Farah cakap tadi, kacau pada kelajuan yang perlahan. Sebab ada air nanti terpercik. Adunan kita pun dah sebati. Sekarang ni Farah nak masukkan serbuk koko. Tapi bezanya kali ni Farah tak akan masukkan semua serbuk koko ni sebab kalau terlalu pekat warna coklat dia, bila kita masukkan pewarna merah nanti, warna merah dia tu tak nampak sangat. Kalau kita nak masukkan serbuk koko pun tak apa sebenarnya, terus masukkan pewarna merah. Tapi sebab red velvet cupcake ni originally sebenarnya kek coklat, jadi anda nak juga rasa coklat dia tu, masukkan dia serbuk koko. Sikit pun jadilah. Anda terus perhatikan adunan anda ni. Kalau warna dia dah cukup coklat untuk anda tak payah tambah lagi. Tapi kalau anda nak lagi pekat warna dia, teruskan tambah serbuk koko tadi. Okey, bagi Farah, adunan Farah ni dah cukup warna coklat dia. Tapi kalau anda nak lagi pekat pun boleh. Cuma pastikan pewarna merah anda tu lebih sikit untuk naikkan warna merah dia. Sekarang ni masukkan pewarna merah. Masukkan sedikit demi sedikit sebab pewarna merah ni kuat sangat. Dah pun siap adunan cupcake kita. Farah akan tunjukkan anda tekstur dia. Sebab red velvet cupcake ni sebenarnya adunan kek coklat dan Farah nak dia moist. Jadi batter kek Farah ni Farah buat cair sikit. Tapi dia warna merah. Bila anda tarik macam ni, maksudnya dia tak putus aliran dia tu. Kalau dia terlalu cair, mula-mula anda tarik tu, dia akan putus. Untuk sukatan cupcake ni, Farah selalu letakkan 1/4 cawan. Sebab kita tak nak dia terlalu penuh. Nanti bila dia naik, dia terkeluar daripada cawan cupcakes ni. Dah pun siap. Sekarang ni Farah akan bakar cupcakes kita ni pada suhu 180 darjah Celsius untuk masa 25 ke 30 minit. Tapi sebelum tu, macam biasalah, jangan lupa untuk panaskan oven anda pada suhu 180 darjah Celsius dalam masa 10 minit. Sementara kita nak tunggu cupcakes kita siap, Farah akan sediakan cream cheese frosting untuk cupcakes kita. Selalunya red velvet cupcakes ni orang makan dengan cream cheese frosting. Sebab itulah hari ni Farah akan tunjukkan dekat anda macam mana nak buat frosting ni sebenarnya. Jadi mula-mula kita masukkan mentega. Mentega ni biarkan pada suhu bilik supaya dia lembut. Bila kita buat frosting ni nanti tekstur dia akan cantik. Lepas tu Farah masukkan cream cheese. Cream cheese ni boleh dibeli di pasar raya. Senang je nak dapat.
Sekarang ni kita gaulkan mentega dan juga cream cheese tadi pada kelajuan sederhana sehingga dia sebati. Bila dia dah sebati, Farah akan masukkan gula icing. Gaulkan sehingga sebati. Dah pun sebati, kalau anda boleh lihat tekstur dia agak pekat dan warna dia macam kuning-kuning cair. Itu sebab kita punya mentega tadi dah warna kuning, kita punya cream cheese tadi dah warna putih, jadi jadilah warna macam ni. Mentega tu sebenarnya fungsi dia untuk tone downkan sikit rasa cream cheese yang sangat masam tu. Sekarang ni Farah akan masukkan esen vanila. Fungsi esen vanila ni pun sama juga untuk tone downkan lagi rasa masam dari cream cheese tu tadi. Sekarang ni semua pun dah sebati, kita nak fokus kepada tekstur cream cheese frosting kita. Bagi Farah dia agak pekat. Jadi Farah akan masukkan susu sikit untuk cairkan lagi tekstur frosting kita. Gaulkanlah kesemua bahan-bahan ni sehingga sebati. Dah siap pun cream cheese frosting kita. Okey, jadi inilah tekstur cream cheese frosting yang kita nak. Warna dia macam off-white sikit, cream-cream sikit dan dia pekat. Bila anda sengitkan sikit, dia jatuh. Sekarang ni cupcake Farah pun dah siap dan Farah dah biarkan dia sejuk selama 15 minit. Lepas tu frosting kita pun dah siap. Farah akan tunjukkan macam mana nak hias cupcakes kita. Kita akan hiaskan red velvet cupcakes kita. Farah akan tunjukkan macam mana nak guna piping bag dan juga nozzle tip. Kalau anda tak ada piping bag ni, anda boleh guna plastik biasa je yang kita pakai beli kuih tu. Potong je hujung dia. Lepas tu, masukkan nozzle tip. Nozzle tip ni ada macam-macam bentuk dan corak dekat kedai kek. Jadi anda pilih je mana satu anda nak. Kalau tak ada nozzle tip ni pun tak apa. Potong, masukkan je frosting. Pipe je. Tapi dia tak adalah bentuk yang best-best. Dia bentuk biasa je lah. Masukkan dalam bag. Okay. Selalu kalau anda nak tengok bentuk frosting yang keluar daripada nozzle tip ni, anda just picit je sikit atas spatula tu. Okay, Farah akan buat bentuk bunga tapi penuhkan dalam cupcake ni. Picit, pusingkan sikit. Jadi bentuk rosette macam tu. Buatkan sekeliling. Kalau ada ruang-ruang kosong kat tepi tu, picit sikit je untuk isi ruang tu. Seterusnya, Farah akan picit bentuk bunga dekat tengah-tengah ni. Ni simple je sebenarnya. Tak ada banyak cerita pun. Kalau macam tadi, ada pergerakan, kita pusingkan tangan kita. Tapi macam ni, kita hanya mainkan dengan tekanan je. Farah pakai nozzle yang lain pula. Jadi dia keluarlah corak yang lain pula. Okay, Farah akan buat bentuk jalur-jalur. Senang sangat nak buat benda ni sebenarnya. Semua orang pun boleh buat. Kalau ada anak-anak cuti sekolah tu ke hujung-hujung minggu, tak ada benda nak buat. Sekarang ni, nozzle yang lain pula. Untuk nozzle ni, Farah akan buat corak macam ribbon dekat tepi cupcake Farah. Sebenarnya teknik piping ni tak semestinya untuk hiasan je. Kita boleh je guna untuk buat jadi filling cupcakes kita. Ambil spatula kecil ni, cocok sikit je buat lubang supaya dia ada ruang untuk kita letak filling kita. Ambil piping bag tadi, mana-mana nozzle pun boleh. Lepas tu tekan sampai dia terkeluar sikit macam tu. Lepas tu nak cover balik benda lah ni. Nak cover ni yang tak cantik sangat ni, kita buatlah swirl besar sikit. Sekarang ni Farah akan habiskan pipe semua frosting atas cupcakes ni. Lepas tu Farah akan tambahkan hiasan untuk cantikkan lagi cupcakes kita yang dah memang comel. Lepas Farah dah siap frost semua cupcakes Farah ni, Farah akan hiaskan dengan buah-buahan ataupun sprinkles. Tapi kalau anda lapar sangat dan tak tahan sangat, makan terus macam ni pun tak apalah. Farah akan mulakan dengan sprinkles dulu. Kek kita pun dah red velvet. Jadi tema hiasan dia semulah warna merah. Kita ada buah strawberry. Farah nak letakkan dekat sini. Dah siap pun resipi kedua kita, iaitu red velvet cupcakes dengan cream cheese frosting.
Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube Keep Inspirasi.